Jadi persoalan besar di sini ialah bagaimana Majlis Perbandaran Kota Baru Bandaraya Islam ataupun MPKB BRI sebagai PBT di tempat kejadian ataupun di sini membenarkan gerai mercun beroperasi berhampiran dengan sumber api. Pertubuhan Pemikir Azam Kelantan memerhati di sebalik tragedi terbakarnya sebuah premis berkhemah di Wakaf Cik Yeh. Walaupun pemilik premis dan pekerja telah ditahan oleh pihak polis dan punca terbakar telah dipercayai akibat daripada litar pintas mengikut laporan media, tetapi mengikut tinjauan kami di premis tersebut, kita dapati khemah tersebut dipasang berhadapan dengan sebuah kedai makan yang mempunyai peralatan memasak, ada meja kursi, termasuklah juga penggunaan gas dapur. Yang mana isu yang kita nak highlight di sini ialah jurang, gap antara kedai makan yang ada sumber api dengan kemah yang menjual mercun. Boleh dikatakan hampir tak ada gap langsung. Jadi persoalan besar di sini ialah bagaimana Majlis Perbandaran Kota Baru Bandaraya Islam ataupun MPKB BRI sebagai PBT di tempat kejadian ataupun di sini membenarkan gerai mercun beroperasi berhampiran dengan sumber api. Di manakah prosedur operasi standard ataupun SOP oleh MPKB BRI terhadap gerai mercun? Apatah lagi gerai tersebut berada di tepi jalan utama di Wakaf Cik Yeh. Dan bayangkan sekiranya kejadian letupan tersebut ataupun kejadian kebakaran tersebut berlaku di waktu puncak, ianya pasti berbahaya kepada orang awam. Dan setakat tinjauan kami, berbetulan saya juga bermukim di situ, kedai tersebut kita perasan beroperasi seawal bulan Ramadan baru-baru ini, dan sekaligus menjadi bukti bahawa tiada pemantauan yang dilakukan oleh MPKB BRI. Bahkan premis ni bukan satu-satunya premis yang menjual mercun berdekatan dengan bahan api, secara khususnya di Kota Baru, secara umumnya di negeri ini.